Korang perasan tak sekarang ni kedai ayam gepuk tumbuh macam cendawan lepas hujan dekat Malaysia ni? Dari hujung rambut sampai hujung kaki, semua tempat ada orang beratur panjang gila macam tak ada hari esok semata-mata nak makan ayam yang diketuk dengan sambal. Padahal Malaysia ni syurga makanan, dari nasi kerabu, nasi campur, dimsum sampailah fish and chips, semua ada. Tapi kenapa ayam gepuk juga yang jadi fenomena besar sampai sanggup berdebat kat media sosial kedai mana paling sedap? Sebenarnya kalau kita tengok dari sudut ekonomi bisnes, ayam gepuk ni bukan sekadar makanan, tapi dia sebuah mesin margin yang cekap gila. Kalau kedai nasi campur biasa, pengurusan operasinya pening kepala sebab nak kena masak puluh-puluh jenis lauk ni tak habis buang, kos bahan mentah pun tinggi. Tapi ayam gepuk ni bijak, dia guna sistem ala franchise makanan segera macam McDonald yang pecah ikut stesen. Ayam, nasi, sambal, kobis goreng, pedas tak pedas, semua dah diseragamkan dengan mudah. Ditambah pula dengan trik psikologi tahap kepedasan dari biasa, sampailah pedas gila yang buat pelanggan rasa macam boleh custom, padahal sistem dapur tetap sama je. Sebab itulah bila gelombang viral dan social proof menguasai media sosial, kita jadi terikut-ikut sebab nampak orang ramai beratur panjang dan buat review video tiap hari. Akhirnya kita sendiri terpedaya dan rasa benda tu wajib cuba walhal kita sebenarnya cuma ikut arus orang ramai je. Walau apa pun, ayam gepuk memang sebuah bisnes yang sangat berjaya dari segi efisiensi produk. Tapi jangan sampai kita lupa yang Malaysia ni kaya dengan pelbagai warisan makanan lain yang jauh lebih agung dan perlukan masa bertahun untuk disempurnakan. Jadi, apa kata sambil kita meriahkan Hari Merdeka ni, kita hargai juga pelbagai juadah tempatan kita sendiri dan jangan lupa relax je bila nak pilih makanan lepas ni.